Alhamdulillah, halangan pertama untuk Malaysia U23 berjaya dihadapi apabila Malaysia U23 berjaya menang 4-1 ke atas Laos semalam guys. Tapi Laos mengejutkan dahulu ya Harimau Muda U23 dengan menjaringkan gol yang pertama guys. Jadi itu agak mengejutkan, tetapi Harimau Muda dengan sabar dan dengan mentaliti yang bagus berjaya comeback dan menang 4-1 ke atas Laos. Harimau Melaya Muda padu comeback bantai Laos. Apa benda ni weh? Bagi kawan-kawan yang ketinggalan, Harimau Melaya Muda bawah 23 tahun telah meraih kemenangan pertama di SEA Games setelah mengalahkan Laos 4-1. Akhirnya Badi kalah setiap game pertama setelah Nafuzi Zain ambil alih telah dipecahkan dengan penuh bergaya. Tapi awal game tu abang stres gila doh. 4 minit je Laos dah skor 1 biji gol. Betul. Aku guys tengok game semalam, bila minit keempat Laos dah skor, aku macam memang marah, rasa geram, kecewa guys. Tapi itulah, aku tak putus asa. Aku yakin insya-Allah, dan alhamdulillah mereka berjaya melakukan comeback dengan menjaringkan 4 gol guys. Untuk seketika tu defense hilang fokus, rindu Karipap kat rumah kot. Lepas bolos tu baru kita main serius. Defense lebih solid dan mula membina serangan dari belakang. Laos pula main low block tunggu counter attack. Gol equalizer Harimau Muda datang dari Haikal Danish yang menjadi duri dalam daging untuk Laos dari awal game. Memang poacher gol. Bagi first half kita yang kawal permainan. Laos memulakan second half dengan agresif dan hampir menjaringkan gol. Hilang fokus lagi, takkan sedap sangat Karipap kat rumah. Lepas tu Harimau Muda kembali mengawal game dan menjaringkan 2 biji gol dalam 3 minit oleh Hakimi Azim dan Moses Raj. Gol keempat Malaysia datang pada masa tambahan oleh Muhammad Abu Khalil setelah Laos kena kad merah. Malaysia kini duduk tempat pertama di kumpulan B, tapi fokus kita sekarang ialah game hari Khamis lawan Vietnam. Yang itu bukan lawan yang mudah, tapi kita wajib bantai dia orang. Perkembangan Sukan SEA Thailand 2025, motivasi awal dalam pemburuan ibu segala pingat dari sukan bola sepak apabila skuad lelaki negara meraih kemenangan besar 4-1 ke atas Laos pada aksi pertama kumpulan B petang tadi. Sekalipun persediaan pasukan sedikit kelam kabut dan tanpa kehadiran beberapa pemain utama yang masih belum dilepaskan kelab masing-masing, barisan kendalian Nafuzi Zain tetap tampil tenang dalam aksi. Okey guys, untuk pengetahuan anda semua ya, Malaysia U23 ni ada juga beberapa pemain utama lah yang mereka tak bawa sebab kelab tak lepaskan guys. Itulah problem dekat Malaysia ni guys. Kelab tak nak lepaskan sebab liga masih berjalan. Perlawanan penting masih lagi ada apabila Sukan SEA ni dimulakan. Perlawanan penting dekat Liga Malaysia ni masih lagi berjalan. Jadi ada ramai juga pemain-pemain utama yang tak dilepaskan oleh kelab. Tapi alhamdulillah lah kita tetap coach U23 ni, Malaysia ni tetap menghadapi dengan tenang dengan player-player yang dia ada, dan alhamdulillah tetap menang lah. Si penting berdepan Laos di Stadium Raja Manggala. Lawan yang tumpas kepada Vietnam sebelum ini terlebih dahulu mencuri tumpuan dengan gol pembukaan pada minit keempat. Namun Malaysia pantas mengubah situasi bermula dengan jaringan penyamaan Haikal Danish di minit ke-33. Hasilnya selepas itu skuad negara lebih yakin dengan gerakan-gerakan menarik yang membolehkan Hakimi Azim, Moses Raj dan Abu Khalil menambah koleksi jaringan pada minit ke-59, 62 dan 90. Kemenangan ini bukan sahaja menyingkirkan Laos dari pertandingan tetapi juga membuka peluang buat Malaysia untuk mara ke separuh akhir selaku juara kumpulan jika berjaya menjinakkan Vietnam selepas ini. Ia berikutan hanya 3 pasukan sahaja berada dalam kumpulan B ini. Dalam pada itu, tamparan melanda skuad bola sepak wanita negara apabila mudah dibelasah Vietnam 7-0 pada... Guys, skuad wanita ni aku pun tak tahulah nak cakap macam mana ya. 7-0 guys, dibantai oleh Vietnam. Banyak lagi lah perkara yang perlu dilakukan, kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki ya. Tapi enggak apa-apa, memang kekalahan yang sangat besar. Tapi ini bola sepak wanita ya. Memang kami ni memang tak expect yang terbaik lah. Sebab kita pun tahu kan, bola sepak wanita ni memang bukan keutamaan. Cuma FAM juga harus
memberikan perhatian lah kepada sepak bola wanita ni Jadi harus diperbaiki lah. Mungkin selepas ini main dengan lebih baik lagi lah untuk bola sepak wanita Aksi pembukaan Sukan C Kumpulan B di Stadium Chonburi, jurang prestasi skuad Malayan Tigers dengan juara 8 kali itu jelas terpampang apabila Vietnam mendahului 4 jaringan pada babak pertama, manakala 3 lagi gol ditambah lawan pada separuh masa kedua. Selepas ini, skuad kendalian Joel Connolly itu akan berdepan satu lagi pasukan pilihan Myanmar bagi aksi kedua pada Isnin. Sorry guys, aku lambat update sikit untuk Sukan SEA Games Malaysia guys menang 4-1 ke atas Laos guys boleh Alhamdulillah. Kalau tengok game ni Malaysia agak start lambat sikit lah. Kalau tengok kan first half tu aku rasa risau lah Malaysia ni. Tapi Malaysia macam biasa lah, dia second half tu baru nampak the real Malaysian. Kalau first half tu tak nampak Malaysian sangat. Second half tu baru nampak Malaysian dia. Comeback 4-1 guys Kalau ikutkan untuk perlawanan ni, yalah kita main waktu petang kan. Lepas tu lawan Vietnam nanti lawan waktu petang. Memang waktu petang lah. Kalau dapat waktu malam ni mau kita kenduri Laos ni. Okay. Alright guys, itu sajalah untuk menunjukkan bahawa semalam Malaysia berjaya menang ke atas Laos dalam perlawanan kumpulan B, perlawanan pertama. Sebab dalam satu grup ni ada 3 je. So mungkin 2 game je lah. Setiap pasukan akan menghadapi 2 game saja. Yang pasti Laos telah pun terkeluar sebab dah 2 kali kalah. Game pertama Laos kalah dengan Vietnam 2-1, kalah tipis. Dan game kedua kalah dengan Malaysia 4-1. Maknanya Laos sudah pun secara rasmi terkeluar daripada kumpulan B. Dan penentuan tempat pertama antara Malaysia dan Vietnam. Ini yang aku risau ni guys. Tapi at least Alhamdulillah Malaysia dah melepasi perlawanan pembukaan dengan kemenangan. Sebab ini yang penting. Sebab dalam grup hanya ada 3 je. Jadi perlawanan pertama mesti kena menang. Kalau nak imbang pun susah juga. Mesti kena menang. Dan perkara itu telah pun dilepasi oleh Harimau Muda U23 guys Jadi kalau nak ikutkan, aku nak cerita sikit lah berkenaan dengan gameplay sedikit je guys okay? Jadi pada awal-awal minit permainan, Malaysia ni dikejutkan lah oleh gol Laos. Ni sama macam pasukan kebangsaan, pasukan utama Malaysia lawan Laos apabila Laos mula-mula mengejutkan Harimau Malaya dengan jaringan 1-0. Kemudian Harimau Malaya menjaringkan 5 gol balas untuk menang 5-1. Ini pasukan yang utama lah. Dan sekarang ni U23 pun sama. Laos yang jaringkan gol dulu, kemudian Malaysia bangkit kemudian dengan menjaringkan 4 gol. Alhamdulillah, satu kemenangan yang besar. Walaupun Vietnam hanya mampu mengalahkan Laos dengan jaringan yang tipis 2-1, tapi kita tak boleh nak pandang rendah dengan Vietnam. Kita tahu, memang jujur aku akui pasukan Vietnam U23 mereka sangat bagus berbanding pasukan Malaysia U23. Jujur aku cakap guys buat masa sekarang, kalau nak ikutkan ranking, nak ikutkan mereka punya skill, kebolehan mereka secara individu, mereka, memang Vietnam lebih bagus daripada Harimau Malaya. Tapi kita akan tengok game mungkin hari Khamis hari Khamis yang akan menentukan sama ada Malaysia ni mampu untuk lolos ke peringkat separuh akhir ataupun tidak. Sebab game kedua ni nak lawan Vietnam kita semua tahu yang Malaysia ni susah nak menang kalau lawan dengan Vietnam. Lagipun Malaysia ni ramai pemain muda tidak dilepaskan oleh kelab. Ramai pemain muda yang tidak dilepaskan oleh kelab guys. Tapi itu bukan alasan untuk Malaysia kalah. Kalau kalah kita cakap memanglah Malaysia kalah dengan Vietnam, pemain-pemain utama tak ada. Tak boleh guys. Tak boleh begitu. Kalau Vietnam aku tak pasti. Pasukan mereka pasukan utama ataupun tidak, aku tak tahu. Tapi itu bukan alasan untuk kita kalah kepada Vietnam. Kalau kalah pun at least biarlah melawan, biarlah bermaruah. Jangan kalah dengan jaringan 4-0, 5-0. Seakan-akan kita ni pasukan sampah. Jadi aku harap Harimau Muda U23 ni akan fight habis-habisan untuk ketemu Vietnam nanti guys.
ibarat final lah, kalau boleh ibarat final. Dan kemudian apabila di separuh akhir, bagi aku hanya ada beberapa tim sajalah yang kuat lah. Setakat ni aku tengok yang kuat Thailand, Timor Leste. Kalau Indonesia belum lawan lagi, so tak tahu kebolehan mereka macam mana. Tapi aku rasa Indonesia pun boleh tahan guys, sebab mereka memanggil nama-nama yang kita dah biasa dengar dalam pasukan kebangsaan mereka. Okay, walaupun mungkin dengan ketiadaan Marcelino Ferdinand yang mengalami kecederaan hamstring, bagi aku skuad Garuda Muda ni tak ada masalah untuk menjadi juara kumpulan. Bagi aku sebab apa? Sebab ini pendapat aku lah, jangan marah sebab dalam grup mereka ni tak ada Thailand, tak ada Vietnam. Dan bagi aku mudahlah lawan mereka Filipin dan ada lagi satu negara kan. Bagi aku tak begitu sukar, kecuali ada Thailand, ada Vietnam, mungkin ada cabaran yang dekat situ. So bagi aku dalam grup Indonesia, memang Indonesia akan menang, tak ada masalah. Dan ini yang aku tunggu-tunggu ni guys. Aku memang mengharapkan Indonesia akan menjadi juara dan akan lolos dalam grup mereka dan akan ke peringkat separuh akhir. Dan aku tak sabar nak tengok guys, adakah Malaysia ni akan ketemu dengan mungkin Thailand, mungkin Timor Leste ataupun mungkin Indonesia. Tapi aku berharap sangat Malaysia akan ketemu dengan Indonesia. Kalau di final lagi bagus guys, lagi seru guys. Ibarat Real Madrid lawan Barcelona, El Clasico, gitu guys ya. Aku harap sangat lah ya. Indonesia punya game besok kan, besok ke lusa, aku pun dah lupa. Tapi aku harap Indonesia jangan pandang rendah lah. Sebab tengok Filipina pun baru menang ya, 2-0. Boleh tahan ya. Pemain-pemain muda Filipina ni bagus, mereka kuat. Jadi walaupun Indonesia ada ramai pemain bintang, bagi aku memang pemain-pemain muda Indonesia ni memang terbaik lah. Tak ada Marcelino pun tak ada masalah, no problem. Okay, pemain-pemain mereka yang lain pun memang hebat. Tapi aku harap jangan pandang rendah dengan Filipina. Sebab bagi aku Filipina pun kuat juga. Dan aku harap Indonesia akan menjadi juara kumpulan. Mungkin akan ketemu dengan Malaysia lah, separuh akhir ataupun final. Harap-harap final lah guys ya. Seru guys, pasti seru guys. Jika Indonesia Malaysia ke final, pasti seru. Dan harapan aku juga, aku harap sangat Malaysia dapat kalahkan Vietnam untuk memperbaiki maruah kita ni. Sebab kita ni susah sangat nak menang lawan Vietnam guys. Tak tahu kenapa guys, susah sangat nak menang ya. Aku harap sangat ya, Harimau Muda U23 ni akan dapat kalahkan Vietnam. Dan seterusnya kami akan tunggu Indonesia di separuh akhir ataupun di final.